Gunung Jerai bukan sekadar gunung. Ia adalah mercu tanda terpenting dalam pelayaran dunia purba Nusantara. Dalam catatan Cina dinasti Sui, ia disebut Liu Ye Hill. Dalam catatan Arab dan Parsi, ia bergelar Jurai Mountain. Dalam manuskrip Melayu lama, Junjung Jaung. Dari jarak ratusan batu di lautan, kapal-kapal purba menjadikan puncak Jerai sebagai penunjuk arah untuk memasuki pelabuhan emas Kedah Tua. Di sinilah bermula kisah sebuah kerajaan laut yang dunia berusaha padamkan. Di kaki Gunung Jerai terbentang sebuah pelabuhan yang lebih tua dari Sriwijaya, lebih tua dari Melaka. Catatan Tamil Purba menyebut tempat ini sebagai Kataha. Catatan Ptolemy, ahli geografi Yunani, menulis kawasan ini sebagai Kol. Apa maksud Kol dalam catatan Ptolemy? Kol ialah nama yang digunakan oleh Claudius Ptolemy, ahli geografi Yunani pada abad kedua Masihi, untuk merujuk kepada sebuah kawasan pelabuhan besar di semenanjung Tanah Melayu. Nama asal dalam teks beliau ialah Koil, dibaca Ko. Ia muncul dalam karya Ptolemy yang terkenal, iaitu Geographia Book 7, Asia Beyond the Ganges. Di sinilah pelaut India, Cina, Arab, Parsi dan Nusantara bertemu. Di sinilah besi, manik, rempah, emas dan kayu gaharu diperdagangkan. Dan di sinilah lahirnya sebuah kerajaan laut yang memegang kawalan Selat Melaka. Di kaki Jerai terdapat teras kota purba, tembok batu, terusan buatan dan pelantar kayu yang menghala ke laut. Penyelidik menemui struktur batu yang disusun seperti benteng dan sistem saliran. Bukti jelas ia adalah kota terancang. Kota ini menyambungkan pelabuhan pesisir kepada pusat daratan Lembah Bujang. Dari sinilah kapal-kapal besar keluar masuk membawa nama Kedah Tua ke seluruh dunia. Kemakmuran mengundang musuh. Sekitar abad ke-9 dan ke-10, Kedah diserang beberapa kali oleh pelaut asing dan juga kerajaan serantau. Banyak struktur pesisir dibakar dan sebahagiannya ditenggelamkan oleh kenaikan paras laut. Kota pesisir di kaki Jerai lenyap, tetapi namanya hidup dalam catatan pedagang asing selama ribuan tahun. Di lereng Jerai ditemui artifak yang tidak sepatutnya berada di gunung. Seramik Cina dinasti lama, manik luar negara, malah logam besi industri Sungai Batu. Ini membuktikan kawasan ini pernah menjadi laluan perdagangan dan pusat ritual penting. Gunung Jerai bukan sahaja mercu tanda, ia adalah pusat spiritual dan pentadbiran. Gunung Jerai disebut dalam lisan orang Kedah sebagai tempat pendita, tempat wali dan tempat raja bertapa. Di puncaknya ada kawasan dinamakan Padang Tok Syekh, dikaitkan dengan tokoh agama yang datang dari barat. Di lerengnya terdapat batu kapal, bentuk kapal yang dipercayai menjadi simbol perahu purba yang pernah naik ke darat semasa banjir besar. Semua ini menunjukkan Jerai bukan sekadar geografi, tetapi pintu ilmu dan pusat kerohanian sejak ribuan tahun. Kemunculan kuasa besar baharu mengubah segalanya. Bila peta kolonial dilukis, Kedah Tua dan Langkah Sukar tidak lagi disebut. Namanya diganti dengan istilah baharu, tanpa bertanya apa yang dibina oleh nenek moyang di sini. Kota purba yang hilang di kaki Gunung Jerai menjadi tapak kecil tanpa kepentingan dalam rekod asing. Tetapi sejarah tidak boleh disembunyikan selamanya. Walau kota purba itu hilang, laut masih mengingati. Setiap orang Melayu yang memandang laut membawa darah pelaut, pendita dan pahlawan Kedah Tua. Gunung Jerai berdiri sebagai saksi bahawa empayar ini pernah memerintah lautan. Dan selagi nama ini disebut, ia tidak akan pernah hilang.